Hari ni kita nak buat nasi goreng daging cabai kering. Rasa dia sangat pedas, sangat kick. Makan pula dengan telur mata kerbau yang kuning dia cair-cair lagi tu. Bunyi perut siapa tu? First kali untuk daging, agak-agaklah banyak mana yang hangpa nak letak. Marinate dengan setengah sudu kicap manis dengan 1 sudu sos tiram. Okey, kacau and then put aside. Kita nak buat paste nasi goreng. Tumbukkan 4 biji bawang merah kecil dengan 5 ulas bawang putih. Lepas tu masukkan 1 sudu udang kering dengan 1 sudu ikan bilis. Make sure rendam dulu dengan air panas tau. Lepas tu masukkan belacan sebesar ibu jari dan segenggam kecil cili kering. Lebih kurang dalam 10 tangkai lah. Cili ni rendam dengan air panas dulu. Kalau tak, susah dia nak lumat bila tumbuk. Next, daging yang kita perap tadi stir fry dulu dengan minyak bagi air daging tu keluar. Jangan lama sangat sebab kita bukan nak buat serunding daging. Cairkan 3 sudu butter. Masukkan paste nasi goreng yang kita dah tumbuk tadi. Tumis sampai pecah minyak sikit. Lepas tu masukkan setengah susu kicap manis, 2 sudu sos tiram. Tolak paste tu ke tepi sikit and then masukkan 2 biji telur. Kacau-kacau telur tu supaya dia tak kacau telur orang lain. Lepas tu barulah boleh masukkan nasi. Kalau boleh nasi yang dah sejuk, baru dia berderai cantik tak berketul. Untuk sayur, aku just masukkan sayur kangkung je. Last sekali masukkan daging yang kita dah goreng tadi. So siap lah. Lepas tu jangan lupa letak seasoning sikit. Aku lupa nak record. Sekarang tahu pula nasi tu kan. Pumpang-pumpang dah siap nasi goreng daging cabai kering. Rasa dia memang pedas. Makan pula waktu Zohor macam ni. Bukan takat rasa pedas, rasa berdosa.